Mari kita baca soalan. Kita ada sekeping kadbod berbentuk segitiga, MFH dalam bahagian A. Kita terbitkan petua kosinus bagi sisi MH. Kemudian kadbod itu dimuatkan kemas di dalam sebuah kotak dan kita guna ukurannya untuk mencari beberapa sudut dan satu luas. Ini yang kotak itu beri kita. Panjang 12, tinggi 5, dalam 9, dan M berada tepat di tengah-tengah tepi atas AB. Dan ini semua yang perlu kita lakukan. Terbitkan petua kosinus, cari sudut di F, lakarkan segitiga alternatif itu, kemudian cari sudut atasnya dan luasnya. Jadi ini rancangan kita. Kotak itu 12 kali 9 kali 5 dan M ialah titik tengah tepi atas. Kita terbitkan petua kosinus, cari satu sudut, lakarkan segitiga kedua, kemudian selesaikan dengan sudut dan luasnya. Bahagian A, ini segitiga MFH. Sisi bertentangan dengan F, iaitu MH. Kita panggil F, MF ialah H, dan HF ialah M. Sudut pada F itu cuma F. Caranya ialah lukis garis lurus dari M turun ke HF pada sudut tepat, pada satu titik ke-10. Ini membahagikan tapak kepada satu bahagian pendek X, dan bakinya, M tolak X. Mari kita simpan segitiga ini di sebelah kita dan selesaikannya. Langkah 1. Lihat segitiga bersudut tegak yang kecil di sebelah kanan, MF ke-10. Kosinus F ialah sisi bersebelahan dengannya, X, per sisi terpanjang, H, disusun semula, X ialah H kosinus F. Panggil itu persamaan 1. Teorem Pythagoras mengaitkan tiga sisi segitiga bersudut tegak. Jadi kita guna di sini. Dalam segitiga yang sama, tinggi M ke-10 kuasa 2 ialah H kuasa 2 tolak X kuasa 2. Itu persamaan 2. Langkah 2. Sekarang guna segitiga bersudut tegak yang besar, MH ke-10. Dengan Pythagoras di sini, MH kuasa 2 ialah tinggi M ke-10 kuasa 2, tambah tapak M tolak X, kuasa 2. Kita dah tahu M ke-10 kuasa 2 daripada persamaan 2. Jadi gantikan ke dalam. Kembangkan kurungan itu. Tambah dan tolak X kuasa 2 saling batal. Dan skim intipati pembinaan ini. Akhirnya, gantikan X dengan H kosinus F daripada persamaan 1. Dan itu dia, petua kosinus. Dengan nama sisi, iaitu MH kuasa 2 sama dengan MF kuasa 2 tambah HF kuasa 2, tolak 2 kali MF kali HF kali kosinus sudut DF. Bahagian B1. Ini kotaknya, 12 panjang, 9 dalam, 5 tinggi. Kadbod itu berada di dalamnya. M ialah titik tengah tepi atas AB. Turun ke bucu F dan H. Untuk cari sudut di F, kita perlu tahu ketiga-tiga sisi segitiga ini dahulu. Mari kita simpan kotak ini di sebelah kita. Sisi HF merentasi bahagian bawah kotak, iaitu perpenjuru tapak 12 kali 9. Dengan Pythagoras,
12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 ialah 225. Jadi HF ialah 15 cm. Sisi MF terletak rata pada satu permukaan. M berada 6 unit melintang dari bucu di atas F dan 5 unit menegak. 6 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 ialah 61. Jadi MF ialah punca kuasa 2 bagi 61. Kita kekalkan dalam bentuk tepat, tidak dibundarkan. Sisi MH pula menembusi terus kotak ini. Turunkan M terus ke tapak pada X. M ke 10 ialah tinggi, iaitu 5. Pada tapak, jarak dari H ke X ialah 9 dan 6. Jadi H ke 10 kuasa 2 ialah 117. Kemudian MH kuasa 2 ialah tinggi kuasa 2 tambah itu, menghasilkan 142. Jadi MH ialah punca kuasa 2 bagi 142. Langkah 4. Sekarang kita ada ketiga-tiga sisi. Jadi kita guna petua kosinus yang baru kita terbitkan. Sudut yang kita mahu, DF, terletak di antara dua sisi MF dan HF. Masukkan 3 sisi yang kita dapat tadi. Kemaskan nombor-nombor itu. Susun semula supaya kosinus sudut itu berdiri sendiri. Ambil kosinus songsang dan sudut DF ialah 52.08 darjah. Bahagian B2A ini kes mendua. Kita diberi dua sisi dan satu sudut yang bukan di antara kedua-duanya, jadi dua segitiga berlainan boleh terbentuk. Ini segitiga asal, dengan sudut tirus DF. Ingat itu, dan mari kita cari sudut yang dikongsi oleh kedua-dua segitiga itu. Guna petua kosinus sekali lagi, kali ini untuk sudut di H. Masukkan 3 sisi itu, dengan sudut di H di antara MH dan HF. Sudut di H ternyata 31.13 darjah. Segitiga kedua mengekalkan dua sisi yang sama dan sudut yang sama di H. Tetapi sudut di F kini cakah, bukan tirus. Sudut cakah itu cumalah pelengkap kepada 52.08, iaitu 127.92 darjah. Jadi kita lakarkannya dengan tepi lurus, H aksin di sebelah kiri, sudut cakah di F aksin, dan M aksin di sebelah kanan atas. Dua sisi yang diketahui ialah punca 142 dan punca 61. Bahagian B2B. Kita kekalkan segitiga alternatif ini dan selesaikan sepenuhnya. Untuk dapatkan sudut atas di M aksin, kita sahkan sudut di H aksin dengan petua sinus. Petua sinus memadankan setiap sisi dengan sinus sudut yang bertentangan dengannya. Sisi punca 61 menghadap sudut di H aksin dan punca 142 menghadap sudut cakah itu. Penyelesaiannya memberikan 31.13 darjah, sepadan tepat dengan sudut di H, seperti yang dikehendaki.
Tiga sudut itu berjumlah 180. Jadi sudut atas DM aksin ialah 20.95 darjah. Sekarang, luas pula. Dua sisi yang kita tahu bertemu di M aksin, dengan sudut yang baru kita dapat di antara kedua-duanya. Jadi kita guna satu pair 2 kali dua sisi itu, kali sinus sudut kandungan itu. Masukkan dua sisi itu dan sinus sudut atas. Selesaikan langkah demi langkah, memberikan luas lebih kurang 16.64 cm persegi. Jadi, sebagai rumusan, dalam bahagian A, kita terbitkan petua kosinus bagi MH. Sudut DF lebih kurang 52.08 darjah. Segitiga alternatif pula cakar, dengan sudut lebarnya DF aksin. Dan dalam segitiga itu, sudut atasnya lebih kurang 20.95 darjah, menghasilkan luas lebih kurang 16.64 cm persegi.